korang belilah clickbait macam aku ni. Kalau tak, kesian makanan customer macam itu boleh terbang je bila masa. Kan bahaya macam tu. Daripada makanan customer tu terbang, korang juga yang rugi, customer komplain nanti. Assalamualaikum, selamat pagi and welcome back to Fakar Vlog channel. Let's go. Alhamdulillah guys, untuk video kali ni minta maaf lah ya. Video yang lepas tu aku pun tak sangka nak jadi macam tu. Mic tiba-tiba rosak. And now Alhamdulillah seminggu ni aku dah beli mic baru. And kalau korang dengar suara aku ni, Alhamdulillah sangat-sangat jelas. Kita dah beli mic baru kan. Jadi video yang lepas tu aku rasa macam nak edit ke tak nak edit, sebab tak ada suara kan. Jadi korang tengok macam pergerakan je. Tapi aku ambil keputusan untuk edit juga video tu and post juga hari Sabtu, sebab aku tak nak terlepas. Setiap Sabtu aku kena ada video. Itu aku punya, apa orang panggil, aku punya rutin lah. Setiap Sabtu mesti ada video. Sekarang ni aku dekat Bandar Baru Bangi. Aku daripada rumah tadi terus dapat order dekat sini. Selalunya kebanyakan video aku lah kan, first order kita ambil McD Reko, betul tak? Kali ni lain sikit dia bagi. First order kita kena ambil McD Bandar Baru Bangi. Dah sampai. Agak jauh juga nak pick up tadi, 5.3 km lebih kurang macam tu. Okey, sampai McD Bandar Baru Bangi. Ini dia. Jom kita ambil. Nampak macam banyak tapi tak pasti dah siap belum. Kita tengok dulu. Kalau McD Bandar Baru Bangi tak ada parking tepi-tepi ni, jadi kena parking kat depan. So kita ambil dekat sini. Macam tengah buat lagi tu. Nombor dia 300, 300. Order dia pun banyak Nombor 300, Grab 300. Okey, baik. Okey. Kat dekat holder kat yang dua. Tiga kosong siap. Chef order is ready. Check. Okey, terima kasih. Ngam. Tak kena sidai pun. Aku sampai 7.50. Sekarang 7.51. Okey lah. Aku datang pun dia tengah bungkus-bungkus tu. Dah siap lah. Okey, ini dia jentera kita untuk menghantar order yang pertama. Mantap. Macam biasa, sangkut handphone dulu. Yeah. Settle. Order pertama McDonald ni kita kena hantar di Section 9 Bangi. Dekat je daripada sini, 2 km saja. Okey, ngam. First order pick up 5.3 km, hantar 2 km saja. So dalam 7.3 km untuk order yang pertama ni. Alhamdulillah, dalam perjalanan kita masuk order guys. Cantik. So order yang kedua lepas ni kita dah dapat. Moments later. Sampai dah rumah customer yang pertama. Dia kata blok A. Ni ke blok A? Tak ada huruf pun. Mungkin sini lah kot, sebab pin location dia kat sini. Blok A. Harapnya betul lah Lepas tingkat berapa rumahnya ni? A31. Maksudnya tingkat 3. A31. Okey, yang ni. Assalamualaikum. Dengan air. Okey, sama. Okey, delivered order yang pertama. Kita dapat RM6.20. Agak rugi sikit di situ. Sebabnya kita jalan 7.3 km. Kita dapat RM6.20 saja. Guys, untuk order yang kedua ni tiba-tiba masuk pula tadi.
tiring, masuk lagi satu order. Maksudnya kita dapat double order di situ. Tapi aduh, nak pick up dia dekat Taman Seri Serdang. Daripada sini, daripada Bandar Baru Bangi ni, nak ke sana 10.3 km dia bagi aku pagi-pagi ni. Kepala Zimbabwe betul lah Grab ni. Aku nak main dekat-dekat, dia bagi yang jauh pula. Aduh, aku nak cancel kan, nanti kena ban. Ada 2 order kita kena ambil dekat sana. Kedai makan Azara dengan sate 7 pagi. Aduh, dah kena ambil lah. 10 kilo lebih nak pick up saja. Aduh, masalah lah. Macam mana sistem Grab ni Takkanlah dekat Taman Seri Serdang tu tak ada langsung Grab. Sampai aku yang dekat Bandar Baru Bangi ni pun kena pick up kat sana. Habis tu rider yang dekat Taman Seri Serdang tu kena pick up dekat Bangi ni pula. Takkan macam itu, jenuh lori ais ni sengit aku risau Bang, bawa elok-elok sikit bang. Okay, saya gerak dulu. Bye. Perjalanan kita masih jauh. Ada lagi dalam 11 minit. Okay, jumpa korang dekat kedai makan Azara. Let's go! Ini ya kedai makan Azahra. Sampai pun. Aduh, lama jugalah ya. Tak 15 minit juga aku nak sampai sini. Dah siap ke belum order dia? Roti 04 nasi lemak ayam merah 1 saja. Nampak gaya macam dah siap. 583. Air tak ada kan? Okey, air tak ada. Alright, ngam. Kita ambil gambar dulu. 583 siap. Order is ready. Check. Okey, lepas ni ke sate 7 pagi, Taman Seri Serdang. 400 meter je daripada sini. Ngam. Sate 7 pagi. Dua-dua kedai ni, kedai makan Azara first tadi kita ambil dengan sate 7 pagi ni. Dua-dua ni tak silap aku first vlog aku kena pick up kat 2 kedai ni lah. Tu yang aku tahu sikit kedai dekat mana. Lepas pada aku ambil ni, lepas tu aku dah lama dah tak ambil. Ni baru ambil balik. Tiding, masuk sini. Itu dia, sate 7 pagi. Ngam. Parking dulu sini jap. Itu dulu dulu ambil kat sini agak sidai sikit. Sebab kedai ni ramai. Tengok kali ni order dia banyak ke. Oh, mi rebus je 1. Okey. 614. Okey, dah siap. Safe order is ready. Check and collect. Haha, settle 2 order dah pick up. Ngamsoy. Okey. Kamu muat. Bukan kamu muat, memang muat pun. Okey, jom kita hantar order yang kedua. Tak jauh, 1 kilometer saja nak hantar order yang kedua ni. Nak pick up punya jauh 10 kilometer. Nak hantar 1 kilo je. Aduh, macam tak ada rider je kat sini. Padahal rider berlambak. Yang daripada Kajang juga dia nak ambil Grab. Apa benda sistem macam ni? Later. Customer tulis blok 1 ni. Lepas pakai motor ni sini Oh, masuk dalam ni. Sini first time guys nak hantar rumah flat ni. Okey, sini blok 1 betul dah sebab aku tengok ada nombor. Blok 1 Kengam. Lepas tu apa? Tingkat 1. Nombor 19A. Nombor 19A. Selalu aku dengar 3A je sebab yelah dia tak nak nombor 4 kan. Maksudnya yang nombor 4 tu digantikan dengan A. Yang ni 19A. Pelik tak? Tak apa lah. Jom kita hantar. Yang ni tangga bersambung ke tak? Oh okey, cantik bersambung tak apa. Kalau tangga tak bersambung nak kena tengok tangga pula. Naik tangga sana dah salah. Okey, naik pekat 1 19A. Rumah dia. Ni okey, 19A. Assalamualaikum. Bang Faizal boleh bang muat? Okey, baik bang. Sabar.
Okey, arrive order yang kedua. Sekarang ni kita bergerak ke order yang ketiga pula. Kita kena cepat sebabkan sekarang dah 8.21 and pukul 9 nanti aku sebenarnya dah make shift Bangi Kajang. Sebab tu aku malas main luar kawasan. Mati terkejar-kejar macam gini lah. Sekarang dah 8.21, aku ada lagi setengah jam je untuk hantar order kedua ni. And then kita kena balik ke Kajang balik sebab aku main shift. Order ketiga kita kena hantar dekat Vista Pinggiran Apartment Seri Kembangan, 6 km 10 minit. Aduh, hai, jauh-jauh dia bagi Lepas pada ni aku nak kena lari balik lah ke Kajang. Tak ada choice lain dah. Memang kena choice lari ke Kajang juga. So dengan pantas kita ke rumah customer. Jumpa korang lepas 10 minit. Let's go! Many minutes later. Okey. Yang ni rupanya. So kat sini macam mana? Aku tak tahu lah. Hantar boleh dalam ke macam mana? Saya tengok dulu. Blok B. Hujung Okey, thank you. Oh, tak payah daftar kat sini. Sangat-sangat menyenangkan. Dia kata blok B hujung. Lepas tu naik mana? Okey, ni B. Oh, naik sini lah. So, parking jap sini. First time hantar guys sini. Kita hantar mi rebus je. Jalan jauh-jauh, hantar mi rebus je. Lepas tu, kena balik ke Kajang. Tingkat berapa rumahnya ni? Wow, 14 lah guys. Duduk. Okey. 14. Dia kata tolong gantung kat pagar. Lepas tu tekan lonceng. Thank you. Alright. Level 14. 18. Kanan ke kiri ya? Kiri kot. Oh, sini kot. Oh, okey, ni apa? B14 18. Tak ada makanan dia. Okey, yang soy. Itu loceng. Okey, settle. Delivered double order. Kita dapat RM14.40 yang soy. Jam menunjukkan 8.36. Aku ada lebih kurang dalam 20 minit lebih sebelum shift aku start Bangi Kajang pukul 9. And aku nak ke Kajang balik. Allahu Akbar, 20 km guys, jauhnya. Hey, Grab ni dah tahu aku main shift, hantar jauh-jauh. Dah macam ni lah, rugi juga untuk aku balik 20 km balik kosong. Buang masa satu, buang job lah. Kiranya rugi masa kat situ. Kalau 20 km ni aku dapat job, boleh aku settlekan satu atau dua order. Aduh, wai. Sekarang kita balik ke Kajang dengan segera. Sebab kan orang Kajang dah panggil kita dah. Balik. So, let's go! 7 hours later. Alhamdulillah, sampai kat Bandar Baru Bangi. Kita dapat order yang keempat. Roti canai di Bukit. Ke atas ni kita kena masuk. Alamak, kita nak reverse Sekejap. Parking sini sekejap boleh tak? Sebab katanya order aku dah siap. Kejap je aku nak ambil order. Ok, jom kita ambil order kita. 531. Roti canai 2, roti telur 2, roti sardin 1. Ok, 531 siap. Ambil gambar. Alhamdulillah. Safe order is ready. Check and collect. Kan senang macam ni. Datang, ambil, gerak. Tak ada kena sidai kan. Ok, jom kita hantar order yang keempat. Sekarang pukul 8.53. Shift kita akan start kejap lagi 7 minit lagi. Order keempat ni kita hantar 12 minit 7 km. Hantar ke mana ni? Okey, Taman Kajang Utama. Okey, ngam. Dekat Kajang 2 tu, roundabout Kajang 2 tu berdekatan situ lah. So dia balik ke sana, okey lah. Kat sana pun adalah McD Reko pun ada. Roti canai untuk ready tu pun ada. Untuk kita dapatkan order yang kelima ke kan.
Manalah tahu ada rezeki, insya-Allah non-stop order kita. More moments later. Taman Kajang Utama sampai. Mana tak makan kita hantar dekat nombor 73. Okey. Adakah Grab depan ni pun sama rumah kita ataupun tidak? Kalau dia belok sama. Okey, dia tak belok. Aku pergi sini. Bye. So dekat sini nombor dia 73. And dah sampai rumah yang keempat dah ni. Order yang kelima tak masuk lagi. Aduh, wai. Janganlah order putus. Lajulah sikit ordernya, dah pukul 9 dah ni. Okey, nombor dia 73. Yang ni 71, 73. Okey. Okey, sama. Alright. Settle order yang keempat. Delivered order yang keempat, kita dapat RM7.60 ngamsoy. Sekarang ni misi kita mencari order yang kelima pula. Tak dapat lagi. Bang, terima kasih. Dari Kajang Utama ni aku nak lari ke... Okey, kita lari ke Reko dulu. Kalau tak ada order kat Reko, baru aku lari kat Bandar Kajang. Mana tahu dapat order McD ke kan. Okay, boleh lah tu. 12 seconds later. Guys, tadi aku on the way ke Reko. Tiba-tiba pak masuk order Grab Express. Sekarang ni kita kena pick up dekat apartment Sri Lavender Apartment, Taman Sepakat Indah. So daripada sini 4.3 km kita nak kena pick up dekat sana. And hantar pun aku tengok alhamdulillah okey, dekat Sarjana Impian je. Still dalam Kajang lagi and dalam kawasan kita. Yang tu kita on je. Sri Lavender Apartment. Jom kita nak ambil. Kita nak pergi blok CD. Kat sini bukan kita nak hantar makan, tapi kita nak ambil. Tak tahulah Grab Express ni ambil barang ke ataupun ambil makanan. Sebab aku tengok dekat sini dia tulis makanan ni 5 kg. Okey, dah sampai. Kita kena call dulu orang yang nak hantarnya tu. Hello? Hello, Dek. Dah sampai kan? Dah sampai kat bawah. Adik, dekat kursi tu ada nama Dr. Nas. Dr. Nas yang plastik oren tu ke? Ya betul. Okey, okey baik. Terima kasih tau. Sama. Salam tu. Oh, ni Dr. Nas. Oh, untuk doktor. Ni kan orang hantar order, punya order ni kat situ. Okay, arrive. Correct sender. Kena ambil gambar. Confirm. Complete pickup. Apa ni? Tak tahulah. So untuk safety kita gantung dia. Yeah. Alright, order Grab Express pun kita dah pick up. Sekarang ni kita nak deliver pula. Kita kena hantar dekat Sarjana Impian sejauh 5.7 km, anggaran dalam 15 minit juga ya. Baru order kelima kita ni. Sekarang dah pukul 9.17. Agak lambat juga ni, 9.17 baru order kelima. Selalunya 6 ataupun 7 pun dah boleh dapat dah waktu-waktu macam ni. Ini disebabkan kita balik daripada Seri Kembangan tadi, balik ke sini 20 kilo jauh baik. 20 kilo tu berapa masa dah, tak silap aku dalam 20 minit lebih lah, nak dekat setengah jam. Setengah jam tu macam-macam benda kita boleh hantar. 3 hours later. Alhamdulillah, syukur sampai juga kita dekat rumah customer yang kelima ni. So, nombor dia nombor 18, Dr. Nas. Oh, terlepas. Okey yang ni. Okey, sampai. Ada ke tak doktor ni? Ke tinggal atas tembok je?
Okey. Baik sama. Aku lupa lah kalau Grab Express ni kena ambil gambar. Kita ambil gambar nombor rumah. Okey, settle. Complete drop off RM7.40. Alhamdulillah. Syukur. Manalah order ke-6 yang seterusnya ni. Masih tak dapat lagi. Sekarang dah pukul 9.30 dah ni. Masih kita stuck di order yang kelima. Sini pun dekat juga dengan Lotus tu pun ada. Tapi takut Lotus tu tak buka lagi lah kedai-kedai dia kan. Sekarang 9.30. Kebanyakan mall buka pukul 10. So itulah punca mungkin biasa tak dapat. So sekarang ni nak lari ke mana ni? Aku nak ronda ke mana ni untuk dapatkan order ke-6 ni? Kita jalan je lah orang mana-mana Mana yang ada tu, itulah rezeki kita. Kalau tak ada, setakat ni je lah rezeki kita untuk hari ni. Macam tu lah. Later, in the void. 9.59 sebelum pukul 10 guys. Order yang ke-6 baru masuk. Aku pusing tadi dekat Metropole, Plaza Metro, Sarjana Impian, semua tak ada order. Dekat setengah jam lah, daripada 9.30 sekarang 9.59 baru dapat order yang ke-6. Ni pun dapat Grab Express. Agak sendu lah guys hari ni. Tak pastilah orang tak order sangat kot. Orang jimat. Dah pun tengah bulan kan. Aku rasa itu faktor dia lah. Jadi kita dapat Grab Express ni. Alhamdulillah masuk dah juga 9.59 sebelum pukul 10. And kita kena ambil dekat Pasar Kajang je. Kita kena hantar dekat Sungai Kantai Permai. Apa dah tadi aku pun tengok. Okey lah, tak jauh sangat. Lagipun cuaca hari ni dah panas lah. Panas dia awal. Daripada pukul 7 tadi dah start panas. Macam video yang lepas, cuaca tak panas. And aku pun dah capai target. Sebelum pukul 10 tu dah dapat RM50. Masalahnya, itulah mikrofon pula boleh rosak. Okey, kita dah sampai Pasar Kajang ni. And aku nak kena call dulu orangnya. Kedai dia kat belah mana. Pasar Kajang ni dah lah besar. Parking sini jap. Try call dulu Call sender. Hello, nama Grab. tepi sungai. Benda tepi sungai. Tepi sungai? Okey, kedai kat tepi sungai ni je. Okey, kejap Okey, dah sampai dah call Alright. Tepi sungai? Tepi sungai belah mana? Tepi sungai dia kata. Oh, tepi sungai belah-belah sini. Yang sini ke kedai dia? Okey, masuk sini. Yang ni Okey, sama. Okey. Ni apa barang ni pun aku tak tahu. Kita ambil je lah. Janji ada order. Complete pick up. Ngam. Apa ni? Macam daun pisang je. Tak kisahlah daun apa. Janji aku dah ambil order. Okay, jom selesai pick up order yang ke-6. Daun dah, daun pisang kot mungkin. Nampak macam daun pisang. Kita bergerak ke Taman Kantan Permai. Agak jauh sikit lah daripada sini. 6 km 15 minit juga. Aduh, janganlah jauh-jauh sangat. And mungkin lepas daripada order yang ke-6 ni, and lepas tu aku balik lah. Cuaca pun dah start panas and dah pukul 10. Order pun agak sendu juga hari ni. Banyak juga faktor untuk membuatkan aku balik tu. So lepas pada order ke-6 ni kita balik. And total ni kejap lagi kita tengok kita dapat berapa untuk 6 order hari ni. Okay, sampai customer yang ke-6. Rumahnya 90 2, 3, 4. Oh, yang ni. Okey. Ni kat punya daun pisang dah sampai. Aroma Kitchen Kajang. Oh, dia pun jual makanan lah. Baik, Assalamualaikum. Okey, baik sama.
Okey, settle. Tapi sebab Grab Express kena ambil gambar. Tu kita ambil gambar rumah dia. Okey, ngam. Order yang ke-6 kita dapat RM7.40. Alhamdulillah. Okey lah tu guys. Janji kita ada order. Daripada sendu tadi setengah jam aku menunggu. Lama gila. Sekarang 10.20. Bersamaan dalam 20 minit lah lebih kurang aku deliver untuk order yang ke-6 ni. And now jom kita tengok total yang kita dapat untuk hari ni. 6 order keseluruhannya yang kita dapat RM47.10. Sikit lagi guys. Sekarang dah 47. RM3 lagi genaplah kita punya target RM50. Tapi tak apalah. Memang hari ni pun memang agak slow. Aku tunggu pun dah lama juga. Banyak juga masa yang terbuang. Satu masa yang terbuang dekat daripada aku Seri Kembangan tu nak balik ke Kajang 20 kilo. Situ dah buang masa. And lagi satu tadi pun 9.30 sampailah ke pukul 10. Nak dapatkan order yang ke-6 tu pun dah setengah jam. Habis masa juga kat situ. Kalau situ pun ada order, dah capai target dah kita. Tapi tak apalah, memang hari ni pun agak sendu. So nak buat macam mana kan? Kita tak boleh nak expect kalau hari-hari tu order tu laju. So ada hari dia laju, ada hari dia perlahan macam ni. Jadi cukup video untuk sampai sini saja. Minta maaf guys untuk video yang lepas. Aku buat video tu dalam 8 minit je lebih kurang sebabkan mic aku rosak. And kali ni aku kembali balik dengan mic yang baru. So video kita macam biasa setengah jam aku bagi untuk korang. Jangan lupa like, subscribe and komen video ni kat bawah. And jangan lupa share dekat kawan-kawan guys video ni. Kita jumpa korang pada Sabtu depan pula. Let's go!